Santai lah. Hello? Hello, Mak. Adik rasa adik nak balik raya tu ni. Gua lama tak balik rumah. Ingat nak raya sekali lah. Tak payahlah. Han kalau balik pun menyemak je kat rumah ni. Han bukannya nak tolong aku sangat pun. Han balik goyang kaki je kat rumah ni. Tak payah. Abang sambung. Adik Hang ni, dia nak balik. Esok dia balik dia bersepuk je lah pasal. Ni, dah dengar kakak Hang pun kata hantu suara balik. Hang, aku haramkan jejakkan kaki kat rumah aku. Disebabkan Hang lah lelaki aku mati. Kalau Mak tak bagi, bayar kalau bayar lah. Tengok tu, tengok ni. Aku pun tak tahu lah nak tengok. Kejap tu lah aku macam mana? Weh, baik tu. Kau beli kat mana? Kau beli kat mana? Buka. Jangan. Tak nak pun dah kata. Bukan dok, bukan ada orang. Kau nak buat kata. Minta yen. Kau sebungkui aku sebungkui. Ayah kena share 3 lah. Weh ni, nak buat apa ni? Tak besar. Orang tua ni main dah semua pula. Ni, tolong je aku. Sudah lah. Macam-macam abang nak tanggung ni. Jangan duk kalau aku lah. Dah tahu tu. Pergi balik tu. Weh, Ari. Ni mana tu? Apa? Ya, boleh lah. Tak ada apa. Tak ada kecil lah. Ya, tak ada apa. Ya, masalah. Tadi aku call mak aku. Fikir aku nak balik raya dengan family aku. Lepas tu dah tahu lah, mak aku tak pergi balik. Mungkin sebab aku fikir yang aku ni buta pada apa aku mati. Mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu. Dengan sederhana di tengah gempitanya perayaan mati rasa. Bila waktunya